kita, orang kita, orang kita setia selamat dan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Badani. Bertemu kembali kita di dalam podcast Sembang Orang Kita untuk siri yang ke-9 ya Mira dah sampai ke siri ke-9 dah. Dan untuk pengetahuan kepada semua penonton, podcast ini kita akan berkongsi kepada anda ilmu, pengetahuan, inspirasi serta cerita-cerita menarik yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat orang asli dan khususnya kepada masyarakat umum tentang masyarakat orang asli. Dan sekali lagi bersama saya Azli dan saya Amira merupakan hos anda pada siri kali ini dan akan terus bersama anda dalam setiap segmen hingga penghujung podcast. Okey, jadi Azli untuk makluman semua, okey, pada siri lepas kita dah bersiaran di Pusat Latihan Paya Bungur yang menawarkan kursus jahitan Azli kepada masyarakat orang asli, dan pelajar yang menamatkan kursus tersebut akan menerima sijil kemahiran tahap 2. Ya, betul. Betul. Dan suka saya kongsikan kepada semua penonton sekali lagi seperti mana kita telah kongsikan sebelum ini, di Jabatan Kemajuan Orang Asli kita ada 5 pusat latihan yang memberi pengkhususan kepada masyarakat orang asli. Kita ada di Paya Bungur, kita ada di Rompin, kita ada di Damansara Damai, kita ada di Kuala Terengganu. Satu lagi di Keluar, dan semua pusat latihan ini dia memberi penumpuan kepada masyarakat orang asli untuk menimba ilmu dan kemahiran. Seperti mana yang kita telah kongsikanlah di dalam siri yang 8, tuan-tuan dan penonton semua boleh tengok pada siri yang 8. Betul tu Azli. Kepada sesiapa yang terlepas siri yang sebelum ini dan belum lagi menonton, anda boleh membuat carian di saluran YouTube dengan type sahaja Jaqua Malaysia dan boleh menonton siri-siri yang sebelum ini, podcast Sembang Orang Kita. Dan anda kena tekan subscribe. Kerana apa? Kerana nanti tidak terlepas dengan siri-siri yang akan datang, kerana podcast kita akan bersiaran sebulan sekali. Ya, betul tu. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton podcast Sembang Orang Kita yang masih setia bersama kami daripada siri 1 hinggalah siri ke-9 ni Mira. Dan jangan lupa untuk terus follow, like, komen dan share di semua platform-platform media sosial Jabatan Kemajuan Orang Asli. Baik Azli, menjelang je bulan Oktober sebenarnya membuatkan rakyat Malaysia tertunggu-tunggu di semua platform media masa. Azli tahu tak kenapa? Ya Mira, mestilah saya tahu, dan saya sendiri pun menantikan apa yang hendak disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam belanjawan tahun 2026. Betul tu Azli. Jadi topik kita pada siri ini sebenarnya kita akan kena ketengahkan topik belanjawan tahun 2026. Ya, betul tu Mira. Dan untuk kali ini istimewanya kita akan bawakan kepada penonton kita individu yang tepat Mira. Kita akan bawakan kepada semua penonton timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Pengurusan Jabatan Kemajuan Orang Asli kita yang berusaha Tuan Saiful Zahlan bin Muhammad Azmi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Macam mana dengan setakat ni Jaqua? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah sedia maklum, belanjawan pun telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Mungkin Tuan boleh sampaikanlah pandangan Tuan berkenaan dengan apakah intipati berkenaan dengan intipati belanjawan tahun 2026. Okey, baik. Terima kasih Azli, terima kasih Mira. Belanjawan 2026 merupakan belanjawan madani keempat, bertemakan belanjawan rakyat yang inklusif, yang mana kita dapat lihat pada tahun 2026 secara keseluruhannya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan menerima lebih kurang 12.4 bilion ringgit. Maknanya ada peningkatan lebih kurang 3.96% daripada tahun lepas, lebih kurang dalam 11.9 bilion. Dengan peruntukan yang sebesar ini, saya menjangkakan kementerian dan juga termasuk semua agensi di bawahnya, termasuk Jaqua lah, akan terus memastikan kesejahteraan rakyat luar bandar.
Kita akan pastikan pembangunan desa yang holistik akan kekal menjadi agenda utama melalui pendekatan yang inklusif dan juga yang berimpak tinggi. Saya rasa pada tahun hadapan kementerian akan merancang pelbagai usaha untuk meningkatkan penyediaan prasarana asas luar bandar. Termasuk pembinaan jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik, pemasangan panel solar sekarang ni dan juga lampu cekap tenaga. Tak lupa juga tentang perkara yang bersifat bukan pembangunan infra, kita akan tumpukan kepada pembangunan belia dan terutamanya pembangunan TVET di kalangan belia. So banyak juga kita punya belanjawan ya untuk komuniti orang asli. Okey, baik tuan. Komuniti orang asli kita tahu sedia maklum ada peningkatan dia sebanyak 412 juta. Jadi betul tu. Jadi dari sudut tuan, bagaimana usaha ini memperkukuh kedudukan dan juga kebajikan masyarakat orang asli secara menyeluruh? Okey. Untuk tahun hadapan kita akan JAKUA akan menerima 412 juta. Peningkatan daripada tahun 2025 itu sebanyak 367 juta. Kita tengok banyak tu peningkatan di situ. Jadi dengan peruntukan sedemikian, mestilah JAKUA kita akan terus berusaha untuk memastikan kedudukan dan juga kesejahteraan masyarakat orang asli ini terjaga di bawah kerajaan sekarang ini. Okey, boleh saya katakan melalui peruntukan yang sebesar ini, kita akan beri penumpuan dan juga penambahbaikan kepada infrastruktur asas, terutamanya tentang pembaikan dan naik taraf jalan. Kita akan menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan dan juga prasekolah di kawasan perkampungan masyarakat orang asli agar lebih selesa dan kondusif untuk pelajar pergi belajar. Terutamanya kita bagi tumpuan kepada pendidikan prasekolah lah. Okey, selain daripada pembangunan fizikal, macam saya maklumkan sebelum ini, kita turut memberi tumpuan kepada aspek sosial dan juga ekonomi. Okey, kita akan tumpukan program latihan kemahiran serta peningkatan taraf kesihatan dan juga pendidikan macam yang saya maklumkan tadi. Okey, ini bertujuan untuk memastikan masyarakat orang asli akan terus menikmati pembangunan dan kemajuan sama seperti masyarakat lain. Okey, selain daripada itu, boleh seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita juga sedang dalam usaha untuk meminda Akta Orang Asli, yang mana pindaan tersebut adalah bertujuan untuk memperkukuhkan kepentingan serta untuk melindungi hak dan juga memastikan kebajikan mereka terus terpelihara. Suka saya maklumkan di sini dalam ucapan bajet tu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada secara khusus memaklumkan di situ kita akan mendapat dalam 412 juta tu 155 juta diperuntukkan bagi tujuan untuk membaiki jalan-jalan di perkampungan orang asli, satu jumlah yang besar. Dan juga daripada jumlah tersebut termasuk 2 projek untuk pembangunan jalan baru. Selain itu, kita juga mendapat peruntukan lebih kurang 13 juta termasuk untuk pembinaan 4 buah tabika baru di perkampungan asli. Jadi kita nampak penumpuan kerajaan kepada pendidikan prasekolah tu menjadi agenda utama kita sekarang ni. Okey, dengar tu penonton. Maksudnya kerajaan kita telah ada satu perancangan yang holistik dan inklusif untuk kita membelanjakan peruntukan sebanyak 412 juta dalam belanjawan 2026. Okeylah tuan, tadi tuan ada cakapkan, ada nyatakan berkenaan dengan pada dalam belanjawan 2025 sebanyak 367 juta telah dibelanjakan. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikitlah atau perincikan sedikit apakah program-program yang kita telah laksanakan di bawah peruntukan ini. Okey, baik. Satu jumlah yang besar, tapi saya nak ambil kesempatan di sini juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan strategik JAKUA, terutamanya kalau yang paling dekat dengan kita, JPKK, OA, Totok Batin, tak lupa juga pertubuhan bukan kerajaan serta universiti-universiti yang banyak membantu dan bekerjasama dengan JAKUA dalam melaksanakan program pembangunan kepada masyarakat orang asli, sama ada yang berbentuk fizikal ataupun bukan fizikal.
Okey, daripada 360 juta tu pelbagai program yang telah dilaksanakan. Okey, yang boleh saya mention, saya nyatakan di sini, antaranya kita melaksanakan program pengagihan baku makanan lebih kurang 12,422 kepada kawasan dan penempatan yang terjejas akibat banjir. Itu penumpu utama kita lah. Dan yang paling penting, kita tak lupa berkenaan dengan pendidikan. Jakua kita masih lagi meneruskan bantuan pendidikan kepada murid-murid dan juga pelajar orang asli. Terutamanya antara yang kita buat lah, menyediakan makanan murid orang asli di pedalaman, pembayaran wang saku, kita menyediakan pengangkutan kepada murid orang asli untuk pergi ke sekolah. Kita menampung bayaran yuran persekolahan dan juga kita menyediakan pakaian seragam sekolah kepada murid darjah 1 dan juga pelajar tingkatan 1. Selain daripada itu, dari segi kesihatan kita tampung dari segi penyediaan perubatan dan juga bantuan anggota PASU kepada mereka yang memerlukan. Dalam peruntukan tersebut, antara penekanan utama Jakua berikan kepada kita adalah kemudahan kepada pelajar yang habis lepasan SPM ataupun STPM untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi untuk itu pembiayaan ke IPT menjadi perkara utama yang masih lagi kita teruskan pada tahun ini dan insya-Allah pada tahun-tahun akan datang. Okey, dari segi usahawan pula kita tak tinggal. Usahawan kita ada bagi bantuan kepada koperasi. Kita ada melaksanakan program modernisasi pertanian yang pada tahun ini telah memberi manfaat kepada lebih kurang 625 orang peserta. Tak lupa juga di bawah projek tanam semula ladang yang mana telah memberi manfaat kepada lebih kurang 2,444 orang peserta. Baik, perumahan kita tak lupa. Walaupun kita tak ada peruntukan yang banyak, yang besar, tetapi kita tak pernah lupakan tentang perumahan, yang mana kita dah pada tahun ini kita dah berjaya membina sebanyak 47 buah rumah baru dan kita telah berjaya membaik pulih lebih kurang 192 buah rumah. Kita juga telah melaksanakan lebih kurang 43 projek net taraf jalan. Kita melaksanakan 36 projek bekalan air terawat dan juga tak lupa bekalan elektrik luar bandar, sebab kita tahu isu bekalan elektrik ni masih lagi menjadi isu utama di kalangan masyarakat orang asli, yang mana melalui projek bekalan elektrik luar bandar ni kita telah memanfaatkan, projek yang kita laksanakan memanfaatkan lebih kurang 530 buah rumah masyarakat orang asli. Ya, kalau kita dapat lihat semua bantuan ni dah meliputi keseluruhan keperluan masyarakat orang asli. So kita menterjemahkan no one left behind. Betul, no one left behind. Betul tu. So akhir katalah tuan ya, apakah harapan tuan kepada belanjawan tahun 2026 dan juga kepada masyarakat orang asli di luar sana? Pada kesempatan ni kamilah di Jakua ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dan juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, di atas peruntukan yang sebesar ini. Jadi menjadi tanggungjawab Jakua untuk kita melaksanakan program-program yang telah diluluskan berdasarkan peruntukan yang diberikan. Jadi untuk itu dalam keadaan sekarang ni kita Jakua ni tak boleh untuk bergerak bersendirian. Jadi saya menyuruh kepada masyarakat orang asli dan juga kepada pertubuhan ataupun universiti ataupun agensi-agensi lain untuk menyumbangkan idea, menyumbangkan buah fikiran, boleh juga untuk berkolaborasi, menyumbang tenaga untuk kita sama-sama melaksanakan program dan juga projek yang akhirnya akan memanfaatkan kepada seluruh masyarakat orang asli. Baiklah penonton, itu dia jawapan dan penjelasan daripada
bos kita, Tuan Saiful Zalan, dan kita dapat lihat daripada semua kupasan jawapan yang telah diberikan oleh Tuan tadi, menjelaskan dengan jelas bahawa JAKWA ni sentiasa prihatin, sentiasa cakna dengan masyarakat orang asli dengan menyalurkan setiap inisiatif dan bantuan kepada orang asli secara terus. Betul Tuan Azli. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Saiful kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam podcast Sembang Orang Kita. Semoga segala perkongsian maklumat dan info berkaitan belanjawan tahun 2026 dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada semua masyarakat di luar sana. Ya, sekali lagi kepada semua penonton yang sekiranya terdapat idea ke atau apa-apa yang ingin dikongsikan untuk kita bawa di dalam segmen isu semasa, tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan di dalam ruangan komen, dan insya-Allah kita akan tapis dan kita akan cuba naikkan, kita akan buat topik perbincangan yang seterusnya. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali semula dalam segmen kedua. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serta inisiatif daripada pihak JAKWA? Jom ramai-ramai follow akaun media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube JAKWA. Orang kita, orang kita, orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Bertemu kembali kita dalam podcast Sembang Orang Kita, dan untuk segmen program ya Azli, pada siri kali ini kita akan kongsikan program-program highlight JAKWA untuk makluman bersama. Ya, betul Tuan Mira. Untuk makluman semua, program-program yang telah dilaksanakan ini merupakan satu inisiatif, satu usaha dan pengiktirafan kepada masyarakat orang asli yang telah menyumbang bakti kepada komuniti, ya Mira. Dan kepada semua penonton nak tahu tak apa program-program yang kita telah laksanakan, jom kita saksikan video yang telah dirangkumkan.
Azli, kita boleh lihat daripada sedutan video sebentar tadi ialah inisiatif dan usaha Jakua dalam memperkasakan masyarakat orang asli. Ya, betul tu Mira. Semoga segala inisiatif dan usaha yang telah dilaksanakan ini akan memberi manfaat kepada kita semua dan khususnya kepada masyarakat orang asli. Baiklah Mira, kita berehat sebentar dan seterusnya kita akan ke segmen yang ketiga sebentar lagi. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Bertemu kembali kita dalam podcast Sembang Orang Kita untuk siri ke-9. Untuk segmen tradisi kali ini ya Azli, kita nak bawakan semua ke satu-satunya perkampungan orang asli di negeri Kedah. Okey, betul tu Mira, dan perkampungan orang asli yang kita maksudkan adalah perkampungan orang asli Lubuk Legong, Baling, Kedah dan didiami oleh masyarakat orang asli suku kaum Kensio, iaitu salah satu suku kaum orang asli di bawah rumpun Negrito. Okey, kita tak nak melengahkan masa, jom kita tengok video yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batin Razali bin Kulim daripada perkampungan masyarakat orang asli Lubuk Legong, Mungkim Siung, Baling, Kedah. Saya nak berkongsi sedikit berkenaan suku kaum Kensio. Suku kaum Kensio ni dia tergolong dalam rumpun Negrito di negara kita. Salah satunya suku kaum kami lah, Kensio, yang satu-satunya suku kaum dalam negara kita di sebelah utara. Sebab kami punya suku hanya berpindah randah dalam kawasan sebelah utara saja. Dari Kedah, daripada Hutan Pedu, Sik ke Bukit Hijau, ke Latar Sedim, dan juga ada yang terdahulu, ada yang pindah daripada Selatan Tai mai ke sini. Orang tua-tua dulu berpindah macam tu. Menetap di sini semenjak dahulu lagi lah suku kaum kami ini. Jumlah ketua isi rumah yang sekarang yang ada di perkampungan kami, keluarga berjumlah 85 keluarga. Jumlah penduduk 300 orang lebih lah. Hampir 350 orang. Jumlah yang ada sekarang. Hari ini kami ada sedikit perkongsian lah makanan tradisi dalam masyarakat Kensio. Dari dulu-dulu lagi kami makan benda-benda ni untuk kadang dalam majlis keramaian, majlis tertentu dalam suku lah. Kita punya sumber berasaskan ulam-ulaman hutan dan juga tumbuh-tumbuhan hutan lah untuk kita kongsi dan kita ketengahkan berkenaan salah satunya makanan tradisi yang kami punya di suku kaum Kensio. Nama makanan dalam sebutan kami Subai. Dalam apa sebutan kami Subai, kalau kita tengok dengan bahan-bahan dia, kalau jatuh kepada bahasa Melayu, rasanya dia lebih kepada bubur, adonan bahan-bahan ulam-ulaman hutan. Dia ke arah itu, dia ke arah macam bubur lambuk. Dia seakan-akan bubur lambuk, tapi yang ni kita banyakkan ke tumbuh-tumbuhan, sumber-sumber dan juga ulam-ulaman hutan. Saya nak kongsi sedikit berkenaan apa yang kita guna dalam masakan kita. Yang pertama, dalam sebutan Kensio dia panggil taduk. Taduk ni sejenis pokok yang berada dalam hutan, yang pokok dia ada duri-duri tu, macam daun
Macam daun sawit, macam daun pinang tu. Ni panggil taduk. Yang ni pucuk paku lata kalau dalam bahasa kampung. Kami panggil paku latak. Paku latak. Seterusnya kita sedia maklum lah yang ni pucuk paku. Pucuk paku sungai, paku benang, paku tepi-tepi paya. Yang ni daun dalam sebutan kensiu jempai. Seterusnya beluk dalam bahasa Melayu rebung. Tapi yang ni rebung buluh semeliang. Kensi panggil lebih liang. Yang ni dia sejenis rebung buluh tu. Tapi yang ni buluh dalam hutan yang dia punya wah panjang-panjang tu. Yang ni pucuk sodek. Salah satunya ulaman juga lah. Kita ada banyak lagi ulam-ulaman hutan yang diadukkan dalam masakan ni. Tapi yang ni salah satunya lah yang kita bawa untuk pengetahuan umum hari ni. Masakan subai ni kita akan masak hari-hari tertentu lah. Keramaian, pesta sewang ataupun kematian, perkahwinan pun ada juga. Proses penyediaan subai ni dia bergantung kepada jumlah yang penduduk yang nak makan tu. Kalau kata satu kampung ni mungkin jumlahnya besar lah, dengan ulaman dia pun banyak, dengan macam-macam lah. Masakan ni kadang-kadang mengambil masa, kalau start daripada pukul 8 pagi tu, kemungkinan 4 petang, 5 petang lah baru siap, baru dia betul-betul sempurna lah kita punya masakan tu. Saya nak sebut pun sampingan pun boleh, hidangan pun boleh lah, sebab dia jadi macam makanan tradisi jugalah dalam keluarga masing-masing ataupun majlis-majlis tertentu akan ada masakan ni untuk tunjuk kepada generasi baru yang kita masih kekal sampai ke hari ni lah, yang kita nak bagi anak-anak ataupun cucu-cucu belia lah yang pelapis ni, mereka nak tahu apa ulam ni. Sebab kebanyakan masyarakat kita pula bekerja luar, ulam-ulaman hutan dia tak kenal pun ada dah yang berhijrah keluar lah. Dia tak kenal lah ulam-ulaman kita ni. Nak kekalkan kita punya pengetahuan tradisi tentang ulam-ulaman hutan ni. Kita nak bagi benda tu tak hilang di telan zaman lah. Dia akan sambung menyambung. Saya nak sebut nak kekalkan 100% pun dia mungkin dengan keadaan zaman sekarang lah. Zaman teknologi, zaman dunia luar terlalu canggih. Cuma kita ada juga maklum kepada tiap-tiap keluarga. Dalam keluarga masing-masing utamakan bahasa kita. Lepas itu apa yang kita punya pengetahuan sampaikan ke anak. Itu yang kita cuba serapkan kepada keluarga masing-masing, supaya benda yang tradisi pengetahuan kita tu kita dapat mengekalkan sampai ke anak-anak cucu lah. Sebab dia bermula daripada keluarga. Keluarga tu lah yang saya rasa penting untuk nak kekalkan tradisi kita sampai ke hari ni tu. Azli, nampak tak makanan tradisi suku kaum Kensiu? Nampak bubur, rupa bubur. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Nampak menyelerakan. Ada peluang saya nak rasa sendiri lah. Apa itu makanan tradisi dia tu. Betul Mira. Saya sendiri pun, kita sendiri pun baru tahu macam mana cara penyediaannya, lepas tu macam mana bentuk rupanya, subai ni kan. Jadi saya rasa ramai bersetuju dengan saya lah, supaya makanan ni dapat didokumentarikan atau dapat didokumentasikan, supaya nilai dia dapat dipelajari oleh generasi-generasi akan datang, dan supaya tak lekang di zaman Mira kan. Jadi kita akan berehat sebentar dan kita akan bertemu kembali di dalam segmen yang seterusnya. Orang kita setia selamatkan membangun negara tercinta.
Okey, masih setia bersama kami di dalam podcast Sembang Orang Kita untuk siri yang ke-9 Kamira, dan untuk segmen usahawan kali ini kita akan bawa anda untuk berkenalan dengan salah seorang usahawan orang asli yang boleh dikatakan berjaya Mira kan. Dia mengusahakan produk kraft tangan berasaskan hasil rimba, juga menghasilkan batik, herba-herba perubatan serta rawatan Islam. Ya, betul tu Azli. Menariknya Azli, usahawan kali ini anda semua nak tahu siapa usahawan yang disebutkan oleh Azli sebentar tadi. Jom sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Hamisah binti Bacik. Saya berasal daripada Kampung Bulu Nipis, Pahang, dan saya adalah suku kaum daripada Jakun. Dan saya adalah daripada company Fitrah Alam Rimba. Okey, saya tercetusnya produk daripada Fitrah Alam Rimba ni adalah daripada keturunan saya lah, iaitu daripada family turun temurun. Dia berasal daripada ibu saya mula-mula membuat herba. Selepas itu dia abang saya menghasilkan kraft tangan dan dia membuat ukiran. Daripada situ saya ingin memperkenalkan lagi produk dan mempertengahkan lagi produk daripada hasil kayu-kayu yang berkhasiat. Cabaran yang terbesar semasa saya mengendalikan produk ini adalah apabila saya tak ada promosi, tak ada pergi pameran. Saya rasa macam benda tu sangat mencabarlah, sebab bila tak ada pergi promosi, tak ada pergi pameran, jadi barang-barang saya tidak dipromosikan. Saya rasa itu adalah cabaran yang terbesar lah bagi saya. Okay, cadangan saya berhasrat ingin memperluaskan lagi produk saya dan ingin mengupgradekan lagi daripada hasil-hasil daripada saya punya produk, iaitu seperti kita dah buat seperti tongkat, keris, dan saya upgrade seperti membuat gelang, loket daripada cincin, daripada kayu-kayu berkhasiat. Okey, perancangan saya nak kembangkan lagi produk kami ialah kalau boleh saya ingin membuka lagi cawangan. Sekarang saya ada dua, satu lagi di Lotus Rawang dan satu lagi di Kid Mall Pasar Raya Sungai Buloh. Dan kalau boleh saya ingin membuka lagi satu cawangan di mana-mana mall lah. Itu saya punya inspirasi lah kalau boleh. Okay, banyak produk yang dikeluarkan oleh usahawan kita kali ni Kamira kan. Daripada minyak urut, minyak wangi sehingga ke produk craft. Ada sahaja produk yang telah dikeluarkan. Jadi kepada semua pengguna, bolehlah untuk membeli bagi penjagaan kesihatan. Betul tu Azli. Anda semua boleh dapatkan produk tersebut dengan mengunjungi cawangan kedai yang dimaklumkan oleh puan usahawan kita sebentar tadi, ataupun boleh layari media sosial Fitrah Alam. Baik, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam segmen ikon kita dengan ikon yang istimewa. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serta inisiatif daripada pihak Jaguar? Jom ramai-ramai follow akaun media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jaguar. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Nampaknya kita sudah sampai di segmen terakhir, iaitu ikon kita. Bagi yang baru saja di saluran YouTube kami, segmen ikon kita ni kita mengetengahkan mana-mana individu ataupun tokoh yang telah berjaya dan menabur bakti kepada masyarakat orang asli untuk menjadi inspirasi buat semua. Betul Tamira, dan untuk siri kali ini sangat teristimewa. Kita akan perkenalkan kepada anda orang asli pertama. Orang asli pertama daripada suku kaum Temya yang telah berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran, dan lebih membanggakan lagi, beliau telah dianugerahkan dengan anugerah Ibnul Qayyim di bawah program Ulul Albab. Bukan calang-calang kita punya ikon kali ini. Dan tanpa membuang masa lagi, mari kita kongsikan video istimewa yang telah disediakan berkenaan dengan ikon kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin bin Hasmadi. Saya berketurunan orang asli suku kaum Temiar. Saya menetap di Gua Musang, Kelantan. Saya berumur 16 tahun. Saya merupakan anak ke-6 daripada 9. Saya memulakan persekolahan saya di Tabika Nur Najihah di Kuala Betis dan menyambung darjah 1 di SK Kuala Betis. Seterusnya saya menyambung ke SK Pusbalar. Di sini saya mengambil ruang dan peluang untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih terutamanya kepada ibu bapa saya, keluarga saya, guru-guru di SMK Agama Tok Bacok, khususnya kepada guru halaqah saya iaitu Ustaz Muhammad Ruzaimi bin Cik Wan, kepada kaki tangan sekolah yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Muhammad Fadli bin Yusof, pengetua SMK Agama Tok Bacok. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada barisan pentadbir, guru-guru kanan. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Shibli yang telah mengajar saya untuk menghafal Al-Quran. Suasana pembelajaran di sekolah ini juga sangat baik kerana guru-guru di sini banyak memberikan sokongan kepada murid-murid. Pelajaran di sini juga sangatlah baik kerana boleh menerokai lebih banyak ilmu. Saya mula melibatkan diri dalam bidang hafiz ni ketika saya berumur 9 tahun. Pada ketika itu guru saya di SK Kuala Betis ingin memasukkan saya dalam pertandingan tilawah Al-Quran, dan selepas itu saya mendapat Johan dalam pertandingan tilawah tersebut. Bermula daripada itu saya rasa lebih berminat menyertai lagi pertandingan yang lain. Ketika saya berada di SK Pusbala, Ustaz Shibli mengajarkan saya cara-cara untuk menghafal Al-Quran. Ibu bapa saya mengajar saya ilmu tajwid. Saya juga memasuki lagi pertandingan pada darjah 6 dan mendapat naib Johan pada peringkat kebangsaan. Antara cabaran yang saya hadapi semasa proses menghafal Al-Quran antaranya tidak mempunyai masa yang cukup lah. Contohnya kadang-kadang ada program sekolah, ada majlis, banyaklah gangguan. Yang kedua, kita jangan mudah putus asa. Bila kita putus asa, kita rasa tak nak buat dah benda tu. Yang ketiga pula, kita kena yakin dengan diri kita yang kita boleh menghabiskan hafalan kita sebelum kita melalui peperiksaan, dan lagi banyaklah gangguan. Dan yang keempat, kita kena jaga juga pemakanan kita supaya hafalan kita tak mudah hilang. Antara pengurusan masa yang baik adalah hadir ke surau dengan awal. Contohnya kalau saya datang pukul 6.30 ke surau untuk mula menghafal. Kurang-kurangnya saya mendapat 1 muka surat dan saya akan sambung selepas maghrib sehingga isyak. Dan pada keesokannya saya akan tasmik mungkin dalam 1 ataupun 2 muka surat sehari. Harapan saya untuk menjadi seorang hafiz adalah kita sendiri kena rasa yakin dan mempunyai tekad yang tinggi dalam mencapai kejayaan dengan lebih cemerlang. Dan kita janganlah pernah berputus asa dalam mencari rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang yang menjaga kalamnya syurga yang kekal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas salah dan silap saya sepanjang percakapan saya ini. Sekian, terima kasih. Itu dia perjalanan seorang hafiz yang patut kita jadikan contoh dan untuk semualah mengambil sebagai inspirasi. Bukan senang ya Azli untuk menghafaz 30 juzuk Al-Quran ni. Kami dari pihak Jakwa ingin mengucapkan tahniah kepada adik Izzuddin atas pencapaian tersebut.
Baiklah, dengan berakhirnya segmen terakhir iaitu segmen ikon kita sebentar tadi, maksudnya kita dah sampai di penghujung podcast kita lah. Dan kepada semua penonton, itu sahaja yang dapat kami kongsikan untuk siri kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua dan memberi inspirasi kepada masyarakat, khususnya pembangunan masyarakat orang asli. Ya, dan terima kasih kepada semua yang setia mengikuti kami dari siri pertama hingga siri ke-9, dengan harapan kita berjumpa lagi pada siri seterusnya dengan topik perbincangan ataupun tempat-tempat menarik untuk dilawati dan juga untuk membeli belah serta ikon yang boleh dijadikan idola. Okey, sebelum berpisah, suka kami ingatkan kepada semua penonton, jangan lupa untuk follow, like, komen dan share semua akaun media sosial Jabatan Kemajuan Orang Asli. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Bye. Orang kita setia selamanya membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya.